Dua F dalam simpanan untuk memastikan simpanan kita berkesan. F yang pertama ialah force ataupun kita paksa. Benda yang baik tuan-puan, kita kena paksa dahulu hingga kita terbiasa. Contohnya seperti masa kecil dahulu, kita dipaksa untuk gosok gigi. Akhirnya kita dah terbiasa gosok gigi, rasa janggal bila mana tak gosok gigi. Begitulah dalam simpanan, kena paksa dahulu, kemudian bila dah dibiasakan, kita rasa janggal bila tak menyimpan. F yang kedua pula ialah forget. Selepas kita paksa menyimpan, kita kena lupakan simpanan. Sebab bila mana kita asyik ingat-ingat simpanan, maka makin cepatlah simpanan habis. Jadi tuan-puan, nak paksa dan lupakan dalam simpanan, emas fizikal adalah antara aset simpanan yang sangat berkesan. Jadi, untuk tuan-puan yang baru nak simpan emas, boleh gunakan kemudahan EkokMas JAP di Public Gold. Sebab, kita boleh simpan emas serendah RM100, tiada komitmen bulanan, boleh simpan bila-bila masa dan boleh ditukar kepada emas fizikal. Jadi tuan-puan, nak buka EkokMas, boleh isi info di beg biru ataupun buat sendiri di profil saya. Dulu ragu, kini tahu, jom simpan emas.